Assalamualaikum, dan jom kita berlatih algebra sekali lagi. Okey, baik. Dan seperti biasa, kita akan mulakan dengan asas algebra dahulu, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, baik. Sekarang ni soalan pertama. 6 sama dengan negatif y per 2. Okey, baik. Negatif y per 2 ini ialah bahagi, sebab dia ada per tu kan, pecahan. Jadi kita pindahlah, pindah bawa sekali dengan negatif ni. Okey, bahagi pindah jadi apa? Bahagi pindah jadi darab. Dapatlah 6 bracket ni. Okey, lepas tu buat je lah. 6 darab negatif 2 dapatlah negatif 12. Okey, settle. Okay, lepas tu pula kita buat yang ni pula. Katakanlah 6 sama dengan y tolak 2. Okey, jadi y tolak 2, jadi ini ialah tolak. Okay, jadi kita nak tahu nilai y, kita pindahlah ini. Jadi tolak 2 pindah jadi tambah 2. Kita dapatlah 8. Okay, sudah. Okay, lepas tu kita buat yang ni pula. 6 sama dengan 2y. Okay, 2y ni ialah darab, sebab antara 2 dengan y ni dia tak ada tambah atau tolak. Jadi kita pindah. Okay, lepas tu kita pindahlah 2 ni. Ni kan darab pindah jadi bahagi. Okey, jadi 6 bahagi 2 dapatlah 3. Okey, lepas tu kita buat ini pula. 6 sama dengan 2 tambah y. Okey, ini ada 2 tambah y, ini pula tak ada. Okey, jadi sebab tu ini darab, ini pula tambah. Jadi kita pindahlah sini. Okey, by default kalau tak ada simbol maksudnya tambah. Jadi tambah 2 pindah jadi tolak 2. Okay, 6 tolak 2 sama dengan 4. Okey, dah habis dah asas. Jom kita buat soalan. Okey, contoh. Okey, kita tengok sini beberapa contoh. Contoh macam 6 sama dengan 2y per 5. Okey, jadi macam biasa, kita akan pindah mana dulu? Kita akan pindah bawah dulu. Okey, jadi itu tambahlah 6 bahagi pindah jadi darab. Okey, settle. Jadi 6 darab 5 dapatlah 30 sama dengan 2y. Okey, lepas tu kita pindah mana pula? Pindah 2. Okey, dapatlah 30 bahagi 2. Okey, 30 bahagi 2 dapatlah 15. Okey, settle. Okey, ini senang saja. Okay, tapi macam mana pula kalau dia y ni dekat bawah? Contoh macam 6 sama dengan 2. Okey, 6 sama dengan 2 per 5y. Okey, jadi macam biasa, y ni dia tak boleh kat bawah, anu tak kat bawah. Jadi kita kena naikkan dia. Jadi pindahlah ni ke sebelah. Dapatlah 6 darab dengan 5y sama dengan 2. Jadi 6 darab 5y dapatlah 30y. Okey, lepas tu kita buat apa? Kita pindah 30 pula. Dapatlah y sama dengan 2 per 30. Okey, dapatlah y sama dengan 1 per 15. Okey, itu satu. Okey, tapi ada lagi satu cara, kaedah yang kedua. Okey, kita buat macam ni. Okey, yang ni kita tak pindah 5 tu sekali. Kita hanya pindah y sahaja. Okey, kita pindah y sahaja. Dapat 6y. Okey. Cara ni, tapi kalau cara ni susah, tak faham, tak apa, tak payah buat, cuma cikgu nak ajar saja. Okey, sekarang 6y betul. 6 darab y 6y lah. Okey, lepas tu kita pindahkan 6 ni ke sebelah. Dapatlah apa? Y sama dengan 2 per 5 bahagi 6. Lepas tu guna je kalkulator, kita dapat y sama dengan 2 per 30 ataupun y sama dengan 1 per 15. Okey. Okey, ya, tapi dalam kalkulator dia tak tunjuklah 2 per 30 ni, dia terus tunjuk 1 per 15. Ini cuma cikgu beritahu sebab 2 per 5 bahagi 6 ni, okey, cikgu tunjuk sini ya. 2 per 5 bahagi 6. Okey, macam mana dia punya fungsi? Kalau guna kalkulator terus senang, cuma cikgu nak tunjuk je lah macam mana dia berfungsi. Ni 6 per 1 tu. Jadi dalam perkiraan kita boleh tukar. Ni dah jadi darab, ini pula naik atas, ni turun bawah. 1 per 6. Jadi 2 darab 1 sama dengan 2. 5 darab 6 dapatlah 30.
Sebab tu dah dapat 2/30 sini. Tapi kalau guna kalkulator, dia terus bagi ni lah. Okey, tapi kalau payah nak faham kan, tak perlu ni pun tak apa. Okey je. 2/5 bahagi 6. Terus guna kalkulator dapat ini. Okey, ni saja nak tunjuk je lah. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Okey, contoh lain. Okey, semangat apa? Katakanlah 10, katakanlah 20. Okey, 5/2y. Okey. Sekarang ni kita guna kaedah dulu yang pindah semua. Okey, kita dapat apa? 20 2y sama dengan 5. Okey, 20 darab 2y. Dapatlah 20 darab 2 dapat 40. Tak ada y ada 40y. Okey, lepas tu kita pindah 40 ni ke sebelah. Kita dapat y sama dengan 5/40. Betul? Okey, jadi 5/40 kita akan dapat 1/8. Okey, betul? Okey, sekarang kita guna kaedah yang lagi satu tu, iaitu okey, mungkin tak nampak tadi. Okey, 20 sama dengan 5/2y. Okey, lepas tu pindah 2y ke atas. Okey, dapat ni. Lepas tu dapat 40. Lepas tu 40 pindah dapat ini. Okey, bahagilah sebab darab kan. Okey, lepas tu kecilkan dapat 1/8. Okey. Lepas tu yang ni pula kita guna kaedah apa? Pindah y sahaja. Dapatlah 20y sama dengan 5/2. Okey, lepas tu kita nak tinggalkan y sahaja, pindahlah 20. Tapi sebab ni darab, pindah dia akan jadi bahagi. Okey, bahagi. Kalau nak senang tulis macam ni lah. Okey. Jadi automatik kita dapat apa? Y sama dengan, guna je kalkulator, 1/8. Okey. Itu sahaja. Okey. Jadi okey. Kita cuba ini. Kita cuba ni kan lagi contoh. Ingat 6 sama dengan 2/3y. Okey. Jadi kita buat apa? Kita nak bawa y dulu, bawa y seorang sahaja. Bawa di atas dapatlah 6y sama dengan 2/3. Okey, lepas tu kita pindahkan 6 lah pula. Okey, dapatlah y seorang-seorang 2/3. Lepas tu bahagi 6. Dapatlah y sama dengan berapa? Ni 2/18. 2/18. 1/9. Okey, faham? Okey, baik. Okey, ingat bawa ni atas, lepas tu tukar, itu sahaja. Okey, yang ni contoh lain. Contoh apa lagi nak buat? Tak ada jadi dah pula. Okey, contoh macam 4 sama dengan 4 sama dengan 3/2y mungkin. Okey, jadi macam tadi, pindah ke y sahaja dulu. Ni atas dapatlah 4y sama dengan 3/2. Okey, lepas tu kita buat apa? Pindahlah 4 pula. Okey, kita dapat y sama dengan 3/2 bahagi 4. Dapatlah y sama dengan 3/8. Okey, faham kan? Okey, soalan terakhir untuk hari ni. 5 sama dengan 5 sama dengan 5/4y. Okey, jadi kita buat apa? Pindahkan y dulu. Naik ke atas, dapatlah 5y sama dengan 5/4. Okey, 5y sama dengan 5/4. Okey, lepas tu pindah 5. Dapatlah y sama dengan 5/4 bahagi 5. Jadi guna je kalkulator, kita akan dapat y sama dengan 1/4. Okey, faham? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.